Bau dia macam biasa. Bagi aku biasa. Kau selalu pernah dengar Zeus, Lakin, apa lagi, HWC kan? Kau pernah try tak kopi T20? Ni kita panggil baca ni. Ni kopi T20 lah senang kata. Lagi sebab apa T20, kita kena tengok lah. Sebab apa aku explain sebab apa dia T20. Dia bukan startup kopi Starbucks ke, kopi Zeus ke. Kopi masak kan jadi lawan. Tapi kalau M40, B40 nak pergi boleh tak? Tak dapat lah mak. Kalau B40 nak pergi, setahun sekali boleh. Oh dia ada. Okey lah, boleh. Jom kita tengok. Yang ni aku B40 tahun ni aku pergi. So aku akan review kopi dia, pastry dia. And sebab aku pernah kerja as a barista, waktu aku study dulu lah. Aku bukan pro barista, tapi bolehlah buat couple of latte art kan. So aku akan review based on pengalaman aku dan teka aku lah macam mana aku narik kopi tu. Jadi kita akan order few kopi, jom kita try. Okay, jom kita jalan. So ni kita nak masuk entrance dia. Kadang-kadang dah ramai. So kita kena queue dulu lah. Tapi boleh rasa lah vibe bila kita nak queue tu, kita tengok attendee dalam ni, orang minum-minum tu macam T20 sikit lah. Dia boleh lah, jom try. environment dia catchy lah. So nanti aku akan B-roll sikit dia punya environment dia. B-roll. Kita nak duduk dalam lah. Kat dalam dia kalau boleh tengok ni. Lagi dia akan tunjuk lah macam mana nak order. Sebab aku tak pandai kan. Aku pun medium dah, tak lah power nak. Boleh lah nak guide apa, macam mana nak order kopi ni. So nanti bila kalau apa nak try sini, tak ada lah macam kaku kan. Macam first time pergi Starbucks dulu aku ingat dia yang order untuk aku. tengok aku yang kena ordinary kan. So aku tak tahu kan. Kan, Starbucks pun ada orang blur kan. Biasa tu, sama lah. Aku mula-mula nak order pun tak tahu. Bukan Starbucks lah, kedai kopi lah. Dia kena ban ni. Tengok menu dia pun fancy lah. Ni menu dia. Jadi ada all kind of bean lah kalau tengok roughly daripada sini kan. Segala pengeluar biji kan ada kat sini. Ni fine blend. Oh. Benda kan. Tu dia bagi tahu lah. Macam ni kepahitan dia ni. Rasa. Dia punya taste dia. Tin dia. Rasa macam mana? Aroma, mungkin ada explain aroma juga sikit. Strength of coffee. Strength of coffee pun ada. Macam ni dia variety sikit lah. Tak minum kopi boleh minum ni. Nama pun 1910. Alright, Okay. thank you. Jom emergency meeting kat sini. Dengan emergency meeting kan. Thank you. Ya. Weh, cameraman duduk lah. Kita ada 4 buku kat sini, like for real man. Kita akan order lah menu lunch kat sikit kan. Kena go heavy. So dia ada some, dia beritahu history kopi lah kan. So dalam buku ni pun dia boleh explain lah kopi ni taste dia macam mana, acidity dia macam mana, notes dia macam mana kan. So siapa yang tak tahu boleh lah roughly tengok kat sini. Tapi aku rasa aku tahu dah bean apa aku nak ambil. Maybe Brazil. Kita akan try Ethiopia bean juga. 3 kopi okey lah? Kita nak 4 ke 5? 3 okey ke? Terima kasih, okey 3 dan. Okey. Kopi kalau harga, oi. Tapi dia okay, dia buat kopi ni, dia bukan buat latte tinggal. Per pot or glass. Maksud dia serve macam kopi style Americano tu. Dia drip, I think rasanya dia drip. So kopi macam kopi all lah. Tapi guna bean yang specialty bean dengan grind, size grind yang diorang dah set lah untuk rasa sedap. So kalau kita nak latte, aku tak rasa ada kat sini kot. Ni RM35 untuk kopi. Cameraman selalu minum lah RM35 ni. Macam aku jarang lah. Kopi aku RM2 lah. Ni antara paling mahal lah, Blue Mountain ni. Ni memang aku tahu lah. Harga dia tengok per pot, berapa kali ganda. Kopi luwak. Haram lah kopi luwak. RM269. So kami akan choose mocha kot. Kita ambil macam set sikit. Jauh murah sikit lah man. Ni pun RM78, baik dah aku. Set tu mungkin kita akan try kopi jenis Yellow Leopard Okay. And
then satu lagi kita akan order untuk that coffee, strawberry moon coffee. Untuk try rasa dia. Kami nak bagi croissant dekat cameraman sekali. Cameraman nampak lapar apa tau. Oh, I'm hungry. Are you? Not too bad myself. So we're gonna have one mocha. Yes, please. Yes. Can we choose different flavor? Yes, sir. Okay. Can we get I'm looking for maybe one pistachio and another one is. Do you guys have salted caramel? Oh, you guys don't have already? We're gonna have kaya, the Malaysian style. Okay. Let's have kaya. Can we have yellow leopard coffee? And then we're gonna have one more coffee, strawberry moon coffee. Can we have Yep, sparkling? Sorry. Sparkling water. Yes, please. There to your order. A set of mocha set. And it comes with a chicken French toast. Okay. And then the pistachio and the chocolate croissant. And then the white with a set. Another coffee, the strawberry with coffee. Yeah. And everything else sparkling water. Yes, please. Thank you. Thank you very much. Thank you too. Alright, thanks. Salah orang kampung first time kan macam ni lah. Buku tu aku nak baca lagi tu buku tu. Tapi dah ambil lah. Tak ada ambil. Cawan ni mungkin RM20 kan? RM20 tak kan? Tak habis. At least RM30 lah. Sudah tambah RM10 tak. Cawan ni berapa ringgit? Sini. Dia punya utensil ni memang ada engraving. Macam kalau yang fake kan macam Nampak. ni kalau hampa pergi kedai kopi ni. Kalau nak tengok dia original tak original, dia baca. Kalau matcha tu yang kopi orinya. Are you sure? Matcha. Dia dengan B So kat sini semua kopi yang bukan general latte lah kan. Kopi yang dia prepare. Yes please. That's our sparkling. See. Thank you. So kopi yang dia prepare lah. Tapi ada banyak jenis bean. Ambil masa dekat 5 minit ke untuk kami decide mana kami nak try. Hopefully kami pilih the best one. Tapi kita akan bagi review after this lah. Review kami ni legit lah. Boleh katakan kalau kemungkinan kalau benda ni barai, kemungkinan baca pun boleh bankrupt. Itu betapa impact lah review kami. So baca hati-hati. Kalau nak krim, sample dia bagi krim dalam form like literally cream lah. Ya kalau yang kita pergi warung kan, lebih kurang lah macam kopi butter, letak butter kan. Tapi dia bukan butter, ada krim lah. So texture dia kalau tengok sama lah. Kita try. Oh that's good. Okay, audience kata ya tu. Tapi okey sedap. Aku pula. Aku bukan kaki jilat. For real dia. Sedap minum saja kan. Tengok. Unik lah. Dia kopi ni kalau minum dia tak pernah rasa macam apa? Macam first try. First time rasa macam ni. Bagi cameraman nak try. Voice crack pula lah. Ya, dia. Yalah, baru English. For Queen and Country. Yang baik tangan. It's good, right? Ni orang yang tak minum kopi pun suka. Memang aura T20 tu keluar. What do you mean by that? Katanya ada nut strawberry lah. Tu warna merah. So, okay dah. Ni bau dia sedap. Ada memang aroma strawberry betul. Boleh bau lah. Mantap. Bau So, dia- first impression pas. So kita tambah gula sikit. Tambah banyak sangat. Itu diabetes. Nah, kita akan rasa strawberry. Bismillah. Acidity dia tu tinggi sikit lah strawberry kan. Masam sikit. Kalau tanya nak minum smooth, tadi smooth lagi lah. Tapi strawberry ni pun sedap. Dia ada kelainan sikit. Sedap tak? First skin tu dia rasa macam bau dia macam Memang best lah. Bau strawberry tu kan. dia
dia nak kata lebih kurang tu macam teh strawberry Cameron tu, tapi dia hint strawberry dia tu macam more to fragrance lah, macam perfume sikit. Tu the best way to describe lah. Dia lagi masam lah. Acidity dia tinggi. Oh, acidity dia. Masam-masam lah. Tips kopi lah paling senang lah. Tak payah nak go terlalu teknikal kan. Kalau suka yang manis-manis ni, pilih yang bean yang mahala ke Brazil punya tu. Brazil punya type tu selalu dia ada manis lah. Dia punya notes dia tu nutty, macam smooth, caramelize sikit lah. Kalau region lain ada yang acidity tinggi tu selalu yang masam sikit lah. Yang tu senang lah kalau nak pilih. Tips lah. Aku try coklat lah. Yang patut expect kita makan Barbari ni. We're not brokey, man. Dia pahit combine dengan manis tu memang power. Aku uncivilized sikit betul pakai tangan. So uncivilized. Good shit, man. Ni nak tengok civilized tengok belah ni. Boleh je potong ni. Dia kena sabar lah. Kalau pakai benda-benda ni, potong tu slow kan sampai je turun bawah. Dia rasa dia punya taste ni sikit lah. Oh, sedap weh. Yang ni kalau makan yang kopi masam tadi, Cicah. kau lah. Tak cicah. Macam rasa biasa lu teh tu. Biasa pun sedap. Kau cicah. Sedap weh. Dia punya jam tu sedap tu. Okay, cicah. Perfect. Croissant lah cameraman tak boleh makan. But you can't do this to me. Yang lain boleh makan. Yeah, they had us the first half. I'm not gonna lie. Cicah lah. Nak makan tu weh. Cicah dulu. Lah. Apa Macam intercontinental. Oh, Intercontinental Hotel. I love being incontinent. I love being incontinent. Try pistachio lah. So, saya try kaya. Sekejap. Good stuff man. Siapa yang ada sweet tu memang terbaik lah ni. Saya try pistachio lah. Buat dia besar lah. Cicah Sedap. Okay. Ni tengok ni. Zipan untuk cameraman lah. Dia pun teringin lah. Ini kita tak try ni. Ambil yang try. Okay, crispy. Okay lah, bagi aku okay lah. I mean, it's alright. Like, Not that good. Yeah. Mungkin pastry dia ada best lah. Bagi kita nak try pasta apa semua. Ya, yeah, bagi aku best lah. Tak ada French tu kan? Ada fry on the side kan. Tapi dia punya roti tu rangup lah. Tapi leopard coffee tu sedap. Memang nice lah kopi tadi. Kopi yang first tadi. Yang second tu kalau apa nak rasa, posik rasa okey lah. Try kaya. Try kaya. Kaya sedap weh. Sia-sia dia. Sebab Malaysia punya kat tu. Ha? Malaysia punya. Tu lah sebab Malaysia punya. Kita pergi mana pun try lah. Malaysia punya taste. Kalau tak Malaysia pun ada apa Nusantara atau Southeast Asia. Di kawasan Nusantara, abang rasa kenapa hantu Nusantara lagi takut pada hantu ni? Ni throwback pada video kami dulu lah. Sebab apa hantu daripada Nusantara ni lagi menakutkan daripada hantu belah-belah Mat Saleh. Sedap weh. Dia hijau dia macam warna hijau kalau kopi makan buah colek. Yang buah apple hijau. Hijau dia macam tu. Kat depan ni penat masuk daripada Standard Chartered Run ni. Ini berapa bagi daripada 10? Bagi 6 lah. Bagi 6 lah ni ke? Bagi 6. Sebab dia satu package kan. Bukan customize menu sangat lah. Okey lah. Yang cameraman dia lapak lah. Tu lah. Kau bagi cameraman makan pula lah. Bagi kami habis, maybe kami akan shoot sikit-sikit balik. Kita akan tour kat depan tu. Tengok dia punya... Dia ada jual lah bin kotak ni kan. Sajalah kita nak tengok. Apa lagi dia offer selain makan ni kan. Dan orang kaya mereka ni makan discuss business kadang sejam. Kita tak ada apa nak discuss main makan. Ada benda nak discuss kan.
Tadi dah meeting dah habis lah. Lepas tu kami santai-santai Ni boleh buat dah emergency meeting ah. Okey ke? Dua kopi habis. Hello there. Ya, jumpa lagi ya. Okey, lagu mana? Rasa okey? Okey lah, kalau nak try tu okey lah. Dia bukan orang kata apa, mai selalu tu bukan lah. Bagi aku okey lah untuk special hangout dengan kawan-kawan yang rapat kan. Dia best lah, okey lah, tempat ni okey lah. Tapi kalau yang tak minat kopi tu, aku rasa tempat ni tahu dia lah. Yang tak minat kopi yang black lah kan, yang minat macam latte tu, yang ni bukan tempat dia lah. Kalau hang jenis duk order caramel macchiato tu jangan duk mai lah. Cappuccino tak ada lah ni kan, tak apa. Very nice, aku bagi daripada 10 bagi apa? Aku bagi 8.5. Aku bagi 7 lah. Bagi aku 7 lah. Aku 8.5. Okey. Cameraman apa? Cameraman. 7.5 agak ah. 7.5 okey lah. Cameraman 7.5. Okey lah. Siapa yang kalau aku duk shoot ni? Siapa yang lalu tengok aku spread pula. Tunjuk kat ah.